Umat Nabi Muhammad yang tengah tengok video ni sekarang ni tengah tengok ni. Tapi sayangnya dia tak share video ni, dia tak repost video ni, dia tak bagi video ni dekat umat Nabi Muhammad yang ada dekat luar sana. Jujur, dia ni seorang yang pentingkan diri sendiri. Wih, sebab apa tu Ustaz? Sebab dia nak simpan ilmu ni seorang-seorang. Sebab dia nak selamatkan diri dia seorang-seorang. Dia tak tahu dekat luar sana berapa ramai lagi umat Nabi Muhammad yang ada dekat luar sana yang tak tahu siapa yang buat dua dosa ni, Allah Ta'ala akan balas azab dekat dunia kot. Senang cakap, Allah dahulukan, segerakan azab dekat dunia. Yang saya bagi tahu ni daripada hadis baginda Nabi SAW. Okey Ustaz, apa dua dosa ni Ustaz? Yang pertama, menzalimi orang lain. Hui, ramai sungguh sekarang ni. Orang ni aniaya orang ni tipu kawan ni. Hui, jangan. Allah balas segera kot. Tak mau nah. Dan yang kedua, kalau yang pertama pun dah ramai buat, yang kedua ni lagi ramai orang buat. Takut. Okeylah Ustaz, apa yang kedua ni? Kalau ikutkan hadis Nabi, yang kedua ni adalah derhaka dekat ibu bapa. Berapa ramai zaman sekarang yang bagi mak bapak dia menangis, yang tarik muka dengan mak ayah dia, tak setuju dengan mak ayah dia, dia hina mak ayah dia dekat belakang, dia memburuk-burukkan mak ayah dia. Senang cakap, dia derhaka dengan mak ayah dia. Wih, jangan. Siapa yang derhaka dengan ibu bapa dia, Allah akan balas segera azab dekat dunia. Wih, tak mau. Saya merayu sangat-sangat dekat semua orang yang tengah tengok video ni. Tak kisahlah siapa pun yang tengah tengok video ni, saya merayu, tolong share, tolong sebarkan video ni sebanyak yang mungkin. Sebab kita tak tahu, ada orang dekat luar sana, dia baru je dia niat nak aniaya orang, nak menzalimi orang. Lepas dia tengok video ni, dia batalkan niat dia, dia terus bertaubat. Takkan kita tak dapat pahala kot. Dan ada juga orang, kita tak tahu, dia orang ni memang derhaka dengan mak ayah dia, dia lawan cakap mak ayah dia, dia suka bagi mak ayah dia menangis. Lepas dia tengok video ni, dia bertaubat, dia sayang mak ayah dia. Macam tu baru syok. Macam dapat sesuatu, kalau dapat, jangan lupa share, repost, sebarkan sebanyak mungkin.